Ada tu narrator kita seorang MC yang sangat hebat, sangat tersohor, kita semua kenal. Kita pilih. Itulah bagaimana sebenarnya. Ialah bila kita bercakap dan juga bila kita menulis ialah dua perkara yang berbeza. Dan kemudian sebab kita maklum buku ni ialah untuk umum, untuk awam. Jadi penggunaan bahasa di dalam buku ini sendiri bagaimana? Yang pertama tu, selamat pagi Malaysia. Nama saya Kiti Pilih. Peter ni seorang saya lama tak kenali. Jadi beliau memang suka menulis buku. So I told Peter, if you're writing a book, write in English. Because the context and the meaning has to be very accurate. Especially if it's a book on protocol. So we being Parakins, Peter told me the idea, which has actually established a long time ago. Lama dah kita dah fikir tu. I kata, Peter, I boleh tolong jika you nak daripada pengalaman saya. Pergerakan, penilaian, pengucapan depan duri tuanku bukan senang. Setiap ayat, setiap moment, you are being watched. So I said, Peter, why don't I put that into this book? A narrative book at the back of the book, 10 muka surat berkenaan dengan duri tuanku. Daripada Tuanku Sultan, Raja Permaisuri, Raja Muda, Raja Pembesar dan sebagainya. So it's a very interesting book. Saya rasa untuk the younger generation. Gen Z, Alpha tu kena belajar. Sebab dia 500 tahun. Queen Centennial, that's the name. Apa pengalaman paling terkesan untuk anda? Pengalaman saya sebenarnya sebagai pengacara majlis itu memang gagap waktu pertama lah, bukan senang. Sebab dia memulakan dengan mengumumkan keberangkatan duri yang maha mulia. Dia kena on the spot macam kereta F1. Betul. Tak boleh gagap, tak boleh nak miss gear dan sebagainya. Ini saya rasa senang je. Melalui latihan dan pengalaman saya. Tahun 1998 saya bermula dengan duri tuanku. Daripada sport sebagainya. Jadi hari ini saya rasa lebih konsentrasi daripada pengarah essay Peter. Mengapa buku ini dikarang oleh beliau.